Jangan marah geng menteri ni. Dia orang ni ada WhatsApp group ke tidak kadang-kadang benda itu. Kadang-kadang begitu. Sebab apabila benda tu dipolitikkan, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Sebab salah satu syarat adalah kena ada lesen yang hidup, lesen yang valid. Itu pun orang marah. Kenapa kena ada lesen? Kalau tanya pada aku, of course kalau aku cakap ni mungkin orang marah. Keluar kalau kau nampak aku kena pukul, mungkin statement ni. Kan? Hari pertama orang dah salah faham dah. Apabila kita pergi isi minyak contohnya, pam. Kenapa RM2.60 pula dekat pam ni? Amat rempit protes kerana syarat subsidi perlu lesen memandu untuk dia dapatkan harga subsidi ni lah kan. Dia protes. Kenapa kita pergi ke negara lain kita boleh ikut undang-undang negara tu? Kenapa dekat negara kita tak boleh ikut? Isu hangat malam ini, sistem subsidi bersasar akhirnya telah dilancarkan iaitu Budi 95. Adakah ianya adil untuk rakyat? Dan apakah kebaikan dan kekurangan sistem ni? Tapi persoalan yang lebih besar yang ramai terlupa, bagaimanakah jantung kereta kita boleh kekal efisien, lancar dalam banyak tahun-tahun akan datang? Hanya dengan menggunakan minyak yang betul, pembakaran kereta kita jadi sempurna dan inilah yang akan menjadikan minyak itu tidak dibazirkan dengan sia-sia dan sekaligus enjin kereta kita akan bertahan lebih lama. Okey, kembali lagi ke podcast paling panas iaitu Jangan Kecam. Baik, topik kali ni sebelum korang klik tadi, tajuk dia adalah Budi 95, adilkah untuk rakyat kan? So topik ni tengah panas dan hari ni kita ada guest istimewa, ramai gila komen. Bila Abang Nas nak bawa individu ni kan? Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit, ada banyak komen yang mengatakan, ada komen dia kata, Bang Nas jangan panggil menteri. Memanglah kalau panggil menteri jawapan dia cantik je kan? So cuba panggil orang yang tidak berkepentingan. Tapi walaupun guest kita orang yang tak berkepentingan, kita cuba pastikan orang tersebut dia ada kapasiti ataupun berilmu lah kan. Dia ada ilmu untuk menjawab soalan kita kan. Sebab biasanya kebanyakan komen kalau cerita pasal subsidi minyak ni mesti orang cerita pasal 300 liter cukup ke, e-hailing macam mana, orang tak ada lesen macam mana, mak rempit, ada yang mengamuk, isu warga asing, orang tua nak sahkan IC, lepas tu tiba-tiba sistem down, banyak lagi drama-drama dia. Tapi kebanyakan orang terlupa satu perkara yang saya tak nampak ada orang lagi sebut tentang cerita ni, fakta ni, yang mungkin kita nak tanya pada guest kita dekat hujung video ni, iaitu tak boleh terlupa, iaitu apakah impak subsidi bersasar ni kepada ekonomi negara. Sebab pengalaman kita tahun 2008 bila minyak harga naik ataupun minyak berubah, harga barang melambung naik kan. So tanpa membuang masa, saya nak menjemput seorang yang dah lama saya nak jemput ke sini, iaitu yang dikasihi Abang Gan. Ya ke? Aku tengok nama aku tak ada pun list bakal jemput tak ada. Okay, tak. Dah padam ke apa tu? Nama dia atas sekali tu dekat kita punya whiteboard. So thank you. So Abang Gan, selamat datang bro. Alhamdulillah, nice studio. First time aku datang sini. Aku rasa berbangga kita kau kita buat diri kita be ourselves lah kan. Ramai sebenarnya netizen, ramai yang komen excited, teruja nak tengok saya dengan Abang Gan berada dalam satu skrin. Ramai yang komen macam gitu. Dan ramai sebenarnya yang tak tahu sebenarnya saya lebih tua daripada Abang Gan. Walaupun saya panggil dia Abang. So tak perlu nak reveal dia punya umur dia. Sebenarnya umur dia lebih muda daripada saya. Okay, now kita nak cerita pasal Budi 95. Boleh dikatakan dalam 1-2 minggu sebelum ni, lepas kerajaan buat pengumuman ni, banyaklah orang yang buat video, yang react dekat media sosial kan. Tapi dalam banyak-banyak tu, aku rasa paling banyak aku dengan kau. Kan? Dan kadang-kadang aku tengok video kau untuk cek fakta. That's why engkau lah orang yang aku cuba invite hari ni untuk kita terangkan. Sebab Abang Gan ni walaupun dia pengguna Tesla tak isi minyak, tapi dia update lah pasal benda-benda ni kan. Tapi tak adil kalau, sebab netizen tahu kita ni dua-dua ni menerangkan kepada orang ramai tentang struktur subsidi ni kan. So kalau aku invite kau tapi aku tidak mewakili netizen, so aku pun positif, dia jadi macam baik tak payah buat podcast kan. So dalam episod ni aku cuba jadi watak sedikit antagonis. Okay, aku cuba jadi wakil suara netizen. Aku cuba menyuarakan pendapat netizen yang mungkin ada yang tak berpuas hati ataupun tak berapa faham, supaya kau boleh terangkan dengan cara kau dengan supaya lebih mudah orang faham lah kan. Soalan pertama kan, dalam banyak-banyak video kau buat tentang Budi 95 ni kan, apakah komen paling ramai orang tanya ataupun komen yang paling ramai orang salah faham lah tentang benda ni?
Wah, sebenarnya banyak tau. Banyak benda yang orang salah faham. Sama ada disengajakan ataupun tak disengajakan. Of course lah, setiap benda baru yang keluar, dia ada banyak. Of course lah, dia ada pro sekian. Kan kita boleh nampak, kalau aku boleh mention, dia ada puak sekian puak. Macam-macam lah orang kata. Ada yang suka, ada yang tak suka kan. So antara benda yang orang paling confused, benda tu adalah dari segi, sebab apa tau. Okay, aku back to the awal balik. Sebelum benda ni diumumkan secara rasmi, yang banyak bercerita adalah netizen. Maksudnya kita, orang Malaysia, rakyat Malaysia sekarang ni mendahului government. Government belum umur apa, kita dah start dah. Agak-agak kita dah buat spekulasi macam-macam sebagainya. Sampailah benda tu diumumkan, masih lagi of course lah, benda ni tidak boleh memuaskan hati semua orang. Sebab ini adalah isu untuk semua orang. Dan antara paling ramai orang salah sangka adalah yang pertama dari segi liter. 300 liter. Cukup tak cukup. Lepas tu orang salah faham 300 liter dengan RM300. Lepas tu cerita pula dari segi ingatkan minyak ini free. Contohnya tak payah bayar. Ada macam-macam lagi lah. Termasuk lagi kalau kita kota dah habis, berapa harga yang kita nak isi, berapa harga kita dapat. Betul. Sebenarnya RM2 lebih ke, RM2 ni ke, berapa ke, kenderaan asing boleh ke tak boleh. Lepas tu saya orang Malaysia, saya duduk Singapura, saya boleh tak boleh dapat. Saya orang Malaysia, saya buat kenderaan asing, boleh tak boleh dapat. Itu antara isu-isu yang banyak lah. Macam mana kalau IC tak boleh baca, internet down lah, macam-macam lagi. Itu perkara biasa lah. So itu benda-benda yang kita nak tanyakan pada Abang Gan, sebab kita tak buat podcast kalau soalan tu tak relevan pada orang kan. Orang bertanya, kita cuba address lah kan. So 300 liter ini aku rasa antara yang paling banyak orang confuse kan. 300 liter, RM300. Antaranya komen yang ini saya dah pernah jawab kan. Kalau dia balik Kelantan 500 km dibandingkan dengan 300 liter. Tapi macam ada seorang ni viral lah kan. Kalau guna sehari 200 liter, macam mana? Hari 200 liter? Bro, aku buat kiraan kasar, possible tak kalau satu orang tu, satu biji kereta untuk habiskan, tak kira lah dia tak tidur ke apa kan, untuk habiskan 200 liter. Aku buat kiraan, tak boleh bro. Even Grab pun tak dapat macam tu. Tak boleh. Okay, kau bayangkan dia pakai MyV lah. Dia tekan minyak sambil berdiri daripada Johor sampai Tanjung Malim. Siap bawa almari baju bini lagi. Bawa semua tekan. Okay. Itu baru sekali satu perjalanan. Mengambil masa 5 jam. Okay, dia baru habis satu full tank. Kalau dia nak habiskan 200 liter, 6 ke 7 kali full tank dalam satu hari. Okay, bermaksud dia kena 6 ke 7 kali patah balik daripada Johor ke Tanjung Malim. Bermaksud daripada Johor ke Tanjung Malim perjalanan 5 jam. 5 jam tanpa berhenti, tanpa solat, tanpa makan. So 5 jam kali 6 ke 7 kali tu, dia kena ambil masa 33 jam. Iaitu lebih daripada sehari tanpa dia tidur, tanpa dia buang air besar, tanpa semayang, tanpa rehat. Itu paling cepat 33 jam untuk MyV habiskan 200 liter sehari. Which is tak valid lah soalan dia. Tapi silap, MyV laju. Mungkin ambil masa 28 jam. Tapi kesimpulannya aku rasa tak logik lah. Tak logik. Melainkan kau buat performance car contohnya, Mustang 5.0 mungkin kau tekan macam tak ada hari esok contohnya. Mungkin benda tu mungkin dia boleh. Kalau MyV tak ada satu cara pun untuk MyV habiskan 200 liter minyak sehari kecuali dia buang minyak tu dalam sungai. That's it. So alamak, aku ni dah macam tak mewakili netizen pula, tapi komen ni macam aku terpanggil untuk itu antara juga lah soalan orang. Banyak kan. Tadi 200 liter abaikan, memang cukup lah kan. Cuma now 300 liter sebulan cukup ke untuk kalau family tu ada 2 kereta macam mana, contoh satu, dan PJJ perjalanan jarak jauh ni kan, dia ada 2 kereta, mungkin Melaka Johor, Melaka KL, kena balik tengok anak dia ke kan, every week ke kan. Adil tak sistem had 300 liter ni? Dia subjektif sebenarnya. I think antara, saya tidak mewakili mana-mana, saya bukannya wakili kerajaan ke apa, tidak lah. Tetapi kalau kita bercerita tentang the real apa yang berlaku adalah dari segi subjektif. Dia subjektif bergantung kepada setiap orang. I think kalau kita tengok dekat Facebook, ada orang yang share katakan pengiraan bagaimanakah method kerajaan buat untuk menentukan 300 liter adalah enough untuk setiap orang. Contohnya dia dah buat pengiraan secara puratanya, ini adalah antara orang yang biasa guna, tak sampai 300 liter pun. Itu formula.
Aku bukan tahu, aku bukannya pakar formula benda tu. Tapi based on baca tu cakap, oh okay, logik benda tu. Bagi aku memang antara benda yang katakan, oh okay, oh ada rasional dekat situ lah. Dan cukup atau tak cukup, benda tu very very subjective. Of course untuk e-hailing confirm definitely tak cukup. So itu yang government announcekan akan ada boleh apply kota yang lebih. I think up to date for today, Menteri Kewangan kedua pun akan ada umumkan yang bahawa mereka boleh start apply bermula daripada 15 Oktober 2025 lah. Dia orang boleh start apply untuk subsidi extra kota tambahan tu. Itu for the e-hailing benda tu. Dan kalau kau tanya orang biasa, tak cakap banyak, akulah. Rumah aku ke office aku pergi balik 100 km. Tak lagi. Berapa? 100. 100 km Itu tak kira lagi aku pergi meeting, aku pergi jumpa skandal, aku pergi jumpa janda lain, aku tak kira lagi. Itu tak kira lagi. Kan? Tapi logik dia pergi balik 100 km. Normal usage. Okay. Kita tak kira dengan weekend lah. Kita anggaplah 100. Seminggu 5 hari kerja 500. Kali dengan 4 minggu 2000 km. Average kalau untuk Honda CR-V saya, Honda CR-V boleh full tank RM100 average boleh jalan dalam 700 km. Sebulan tu aku perlu isi lebih kurang dalam 3 kali ke 4 kali. Lebih kurang dalam RM400. Okey, jadi untuk pekerjaan yang macam kau, memang kita tak ada rutin harian yang tetap dan kau punya rumah ke tempat kerja 100 km, tak termasuk lagi rumah skandal. Kat mana rumah skandal? Rumah skandal, rumah kat mana rumah skandal? rumah janda yang tu tak kira lagi. Tak kira lagi. Itu tak kira lagi. Itu tak kira. Tapi dia benda tu subjektif. Tapi bagi aku untuk 300 liter untuk kalau aku lah untuk biasa cukup. Sebenarnya cukup. Memang cukup. Cukup benda tu. Tetapi berbalik kepada yang lain lah. Yang tak cukup lah untuk yang buat sale. Siapa yang buat sale, dia kena ke hulu ke hilir memang tak cukup. Definitely confirm tak cukup. Actually Abang Gan dia dah menjawab soalan yang seterusnya. Saya nak tanya pasal e-hailing kan, 300 liter ni cukup ke tak? So jawapan Abang Gan tadi tak cukup. Definitely tak cukup. Tapi kerajaan ada bagi untuk e-hailing sepenuh masa. Tapi dia tak umum lagi berapakah kota tambahan yang diberikan. Untuk makluman, kita punya rakaman adalah hari ni 2 Oktober 2 Oktober. Jadi kita tak tahu buat setakat hari ni belum ada info rasmi lagi. Jadi untuk orang e-hailing sementara kerajaan belum announce ni, macam mana dia? Katakanlah kalau dalam 10 hari ni dia dah habis kota tu, which is unlikely ke? Tak boleh nak cakap juga. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita pun tak tahu lagi macam mana, apakah pengumuman berapa kali kita dibagi. Kita tak tahu lagi sebenarnya. Sepatutnya benda ni dah di-clear dah sebelum daripada pelaksanaan berlaku. Betul. Tetapi sebaliknya berlaku. That's why aku cakap kan, communication tu lambat. Pengumuman itu terlambat. Sampaikan kita terpaksa main teka-teki dulu, barulah announcement tu keluar. Betul. Kan, benda tu, so benda tu tidak, of course, setiap benda baru of course akan ada kelompongan lah. Sama juga dengan kalau kita cerita dulu macam RFID mula-mula sama je kena river Honda. Tapi once benda tu dah matang, diorang dah improve, benda tu jadi okey sikit lah benda tu. So sama juga yang berlaku dekat Budi 95 ni. So of course kelompongan pasti akan ada. Tetapi objektif kerajaan of course subsidi lah. Maksudnya dia nak mengurangkan subsidi, dia nak mengurangkan perbelanjaan kerajaan benda tu. Dan pada masa sama juga orang katakan bagi jugalah harga pada harga yang ni. So dia dah tahan subsidi yang banyak. Kita faham benda tu. Kita sebagai orang yang kita tahu, kita ada ilmu benda tu, kita faham kenapa kerajaan buat macam tu. Tapi tak semua orang boleh berfikiran sebegini sebenarnya. So of course ada banyak pelbagai pandangan yang berbeza sebenarnya. Jadi aku cakap dia susah cakap, dia yes and no, dia bergantung kepada dengan siapa yang kita bercakap sebenarnya. Kita akan tanya soalan yang utama lah, iaitu adil ke tak. Tapi nanti dulu kita tak nak Abang Gan jawab. Dan soalan next ni memang relevan lah dengan jawapan Abang Gan tadi, iaitu orang tua dekat kampung. Ni soalan pasal pakcik-pakcik, makcik, termasuk ayah saya sendiri kan. Sistem MyKad Abang Gan rasa praktikal ke, atau kita akan nampak drama mesin error, sistem down, ataupun mungkin ada risiko data leakage? Yalah, IC, masalah IC ni kan, please Abang Gan. Benda itu pasti akan berlaku. Bukan tak berlaku, pasti akan berlaku dan memang dah berlaku lah sebenarnya. Walaupun tidaklah besar, tak banyak dilaporkan benda tu, tapi benda tu still berlaku. Tadi baru je tadi berlaku dekat depan mata saya tadi. Satu masalah IC stesen minyak, dia isi patutlah kena RM2.6. Saya tak tahulah apa yang terjadi. Mungkin dia masalah communication ke, dia tak faham ke, kita tak tahu benda tu. Sebab setiap orang ada, macam cakap lah, kalau orang tua mungkin dia kurang faham sikit. Sebab salah satu syarat adalah kena ada lesen yang hidup, lesen yang valid. Itu pun orang marah. Kenapa kena ada lesen? Kan benda tu kan. For me, kalau tanya pada aku, of course kalau aku cakap ni mungkin orang marah. Keluar kalau kau nampak aku kena pukul, mungkin statement ni. Kan. Tapi kalau kau tanya aku personally, kenapa dia buat lesen? Of course yang pertama boleh naikkan income kepada government lah. Kau bayar lesen RM30. Of course yang kedua, kalau kau nak bawa kereta dekat on the road, kau kena ada lesen. Kalau kau tak ada lesen, macam mana kau boleh bawa? Walaupun ramai yang tak ada lesen bawa kereta, motor. Tetapi bagi aku, untuk MOT, diorang pun ada hak
bukan ada hak. Dia pun orang kata aku bagi kau selangkah, aku bagi selangkah. Dia tak ada kata lesen kau tamat tu tak boleh dapat. Dia at least dia katakan dalam siapa yang expired tak lebih 3 tahun masih lagi boleh pakai. Lebih je 3 tahun dah tak boleh sebab sistem dah tak ada dah rekod kau tu. So at least dia bagi chance jugalah. Tapi kalau kau tanya aku setuju sebenarnya. Salah satu syarat adalah lesen memandu. Aku setuju. Rempit bro banyak. Aku setuju Aku memang setuju benda tu. This is how you need to control. Sebab sekarang ni dia nak buat senang tau. Enforcement itu yang kena strong sebenarnya. Kalau kau tanya aku kelemahan adalah enforcement yang kena strong tu. Dan berbalik kepada soalan kau itu, memang betul orang tua mungkin lesen dia pun dah expired. Mungkin dah lebih. Dia tak dapat lah benda tu. Dia terpaksa lah isi RM2.60 benda tu. Ataupun yang duduk kampung contohnya kan. Biasanya kalau isi pun dekat mesin yang old school yang kat kampung. Kau mandar kau tak tahu. Dia yang pusing contohnya benda tu. Ataupun isi dalam botol benda tu. So itu pun jadi isu juga benda tu. Tapi paling penting adalah mungkin siapa-siapa yang tak tahu nak pakai ataupun pakai phone biasa. Lepas tu kadang-kadang tak tahu nak pakai benda tu. So itu antara benda yang akan berlaku pada awalnya. Dan saya yakin dan percaya apabila benda ni dah laksana mungkin dalam tempoh sebulan ke apa, dia dah biasa dah. Dia dah start boleh terima dah perubahan yang tu. Dan of course benda tu akan boleh improvekan lagi lah. Itu kita tak cerita lagi dari segi line problem, internet problem, sistem down. Sistem so far okay lagi saya nampak. Sistem tak down lagi. Yang down adalah internet. Sebab untuk capai sistem you kena have a internet. Mungkin bagi luar bandar yang tak ada internet, yang memang tak ada internet, how? Macam mana benda tu. So itu antara benda-benda yang antara kelompongan yang sepatutnya jawapan tu sepatutnya dah ada dah. Bukan kita nampak baru kita ni. Tapi of course lah kadang-kadang apabila satu benda dilaksana barulah kita nampak kelompongan dekat situ. Yang penting dia kena fast lah action lah benda tu. Berbalik pada isu orang tua tadi, ni saya nak sharekan sikit lah kan pengalaman saya isi minyak. Dah 4 tahun bro aku tak turun untuk pergi kaunter ke bayar kat kaunter ke. Aku pakai Settle Apps. Okay. Now ceritanya pasal orang tua. Nanti saya balik, saya jumpa ayah saya akan setkan Settle Apps dekat phone dia. Sebab korang bayangkan kalau contoh Settle Apps ni, ini benda yang bukan cerita hari ni tau. Ni cerita 4 tahun lepas yang saya dah buat untuk orang berniaga bagus. Sebab korang tak payah langsung nak simpan resit. Sebab memang 1 tahun 1 kali je saya print ataupun email statement resit tu kan. 1 tahun 1 kali je. Betapanya senang Sebab ini pun rasa macam nak buat video yang berasingan geram je nak cerita pasal Settle Apps ni kan. Memang best gila sebab dulu ingat tak aku pernah buat podcast pasal minyak ni setahun lebih yang lepas dengan Dr. Hasbullah Syarah. Aku cerita dengan dia masalah MyCard ni akan ada salah guna, akan ada pendatang asing boleh pinjam kan. Yang the best thing is daripada segi digitalize. Waktu tu aku sarankan pakai face recognition. Sebab waktu tu kita ada MySejahtera tau. Teknologi MySejahtera tu dulu semua orang ada face recognition kan. Zaman PKP dulu kan. Tapi terlupa. Dekat Settle Apps sebenarnya dah ada dah. Tinggal verify IC 1 kali. Kalau korang verify, korang tak turun kereta tekan-tekan, tak terus isi. So ni saya buat lah kan sepanjang 4 tahun pakai Petronas Settle Apps. Memang cepat gila. Tapi sekarang dikabarkan Shell pun akan ada apps dia sendiri coming soon. Petron tak tahu lagi. Caltex aku tak tahu. Macam Petronas boleh pakai MyCard, boleh pakai Settle Apps dan boleh pakai Card Fleet Smart Pay. So dia ada 3 cara. So pandangan bro? Sekarang ni yang macam cakap lah kan isi minyak ada 3 cara. Cara pertama adalah kau kena pergi counter, kau kena verify benda tu. Yang kedua kau boleh pakai terminal. Yang ketiga app. So far app dekat Malaysia ni untuk minyak 3 je. Iaitu Settle App yang pertama. Yang kedua adalah Caltex Go. Yang ketiga adalah Touch 'n Go. Ada 3 benda tu. Antara kelebihan Settle ni adalah dia tak perlu nak verify IC. So maksudnya kalau kau keluar rumah kau tak bawa wallet kau, contohnya kau tak bawa IC fizikal kau still boleh isi minyak dan boleh dapat harga 199 dengan subsidi. Sebab dia verify sekali je. Dia verify sekali je untuk dia punya IC dengan face. Benda tu. So seumur hidup 1 kali. Dia sekali je benda tu. And then next time kau pergi sampai situ kau isi nombor pam berapa, isi RM20 and then terus isi minyak benda tu. Yang itu antara kelebihan yang ada dekat Settle lah sebenarnya. Tetapi kalau kita compare, kalau aku sentuh lain mungkin Touch 'n Go. Touch 'n Go kebaikan dia boleh isi semua minyak tau. Maksudnya semua session dia support. Kebanyakan session dia support. Termasuklah untuk dekat Touch 'n Go app tu kata aku dia ada juga Settle punya mini app. Mini app aku ada juga tu. Cuma kelemahan Touch 'n Go ni adalah setiap kali dia nak dia betul dia verify, dia memang dah verify. Siapa yang dah verify tu dia memang tak payah nak pakai IC fizikal. Cuma kelemahan dia adalah setiap kali nak isi minyak dia kena pergi counter juga. But one dia
dah pilih-pilih semua, dia akan keluarkan satu QR code. So kita kena buat QR code ni, pergi kat kaunter untuk dia scan, barulah sistem allow untuk kita dapat harga 199. Itu kelemahan dia. So yang ketiga of course lah, macam kau take Go lah, sama je. Konsep ni lebih kurang sama saja. Tetapi how they verify, dia kena link dengan Touch 'n Go lah. Tapi kalau kau ada tiga-tiga benda tu, sekarang ni buat masa ni ada 3. Tapi bagi aku paling mudah of course lah, Settle. Settle tak payah pakai IC, okey dah boleh dah benda tu. Tambahan dia dah matched tau. Dia dah matched, so dia dah lama kan. Settle ni dah lama bro, 2019 tak silap aku. So sistem ni memang dah matched, dia dah tahu dah benda tak pernah sistem down. Lepas tu okey, macam tadi kau cakap dekat Touch 'n Go kelebihan dia semua pump boleh ni kan. Betul. Tetapi aku suka pakai Settle app sebab dia separate apps dan duit aku, contoh aku masukkan sebulan, dia tak campur pun resit dengan benda lain. Dia tak bercampur. Lepas tu duit yang kita dah, contohlah sebulan kita minyak kita 300, kita masukkan set kita dah boleh tengok balance minyak duit aku kat Settle ni tinggal ni je. Kena jimat-jimat sikit, tak boleh pergi jalan jauh, aku boleh plan. Itu sebab tu aku suka Settle app ni. Aku rasa macam itulah, Settle tu Petronas lah. Settle Petronas lah. Pilihan untuk siapa yang ada Petronas berdekatan rumah masing-masing lah, tu kelebihan dia. So okay kan, sebagai motoring blogger ataupun automotive journalist lah kan, benda ni boleh jadi menyusahkan tak untuk perubahan ni menyusahkan tak untuk orang ramai? Yes and no. No untuk orang-orang muda yang tak ada masalah dengan benda-benda ni. Yes, especially untuk golongan yang dah berumur ataupun yang tak begitu pakar sangat dengan benda-benda phone yang canggih, dia rasa leceh benda tu. So dia yes and no lah benda tu. Tapi benda tu nak tak nak sebenarnya tak ada pilihan. Kalau kau nak, dia simple lah. Kalau kau nak harga murah, kau ikut je lah apa kena buat. Kalau kau tak kisah kau bayar mahal, okay, simple, that's it. Kau tak perlu pun letak dekat sini, kau kena ambil aku, tak. So kau ada pilihan, kau nak yang murah, kau nak mahal. So far aku tak pernah jumpa lagi lah orang nak ambil mahal, kecuali memang dia kaya gila, dia malah nak benda tu, dia ambil lah benda tu. So kalau tak benda tu, dalam arti kata lain, we don't have a choice. Kita tak ada pilihan, nak tak nak kita memang kena ikut dah. Cuma yang satu awal-awal ni masalah adalah semua orang akan banyak salah faham. Sebagai contoh je kan, hari pertama orang dah salah faham dah. Apabila kita pergi isi minyak contohnya, pam. Kenapa RM2.60 pula dekat pam ni? Aku bayar harga RM1.90, kenapa RM2.60? Itu masalahnya adalah sebab apabila receipt tu keluar, ataupun kalau kita guna Settle, dekat receipt tu yang keluar tu ataupun dekat phone kita boleh tengok, ini adalah harga tanpa subsidi. Lepas tu tolak dengan harga subsidi, ini harga yang kita kena bayar. Tapi sebab benda tu dia tak integrated. Bukannya kalau kita set 199, so harga pasaran sekarang RM2.6. So dia tak boleh integrated. Kalau kita touch IC ke, kita guna Settle, dia takkan tukar RM2.6 tu, dia takkan tukar 199 dekat terminal tu. Screen tu tak tertukar. Itu yang membuatkan orang marah, tiba-tiba marah. Lepas tengok receipt, okay. Kadang-kadang orang tak pandai pun baca receipt. This is the first day yang berlaku. Tapi apabila ramai dah hadapi macam ni, ramai dah kongsi, start dah aware dah. Dia dah faham. Okay, dia dah faham. So benda tu yang membuatkan confuse lah. Itu tak kira dengan chip mungkin tak boleh baca lagi. You kena pergi juga benda-benda macam tu kan. Dan aku tertarik dengan apa yang kau kata tadi. Itu adalah antara poin yang mungkin boleh ditimbangkan kalau nak mengelakkan ketirisan berlaku. Face recognition adalah antara benda yang perfect lah bagi aku. Perfect kan. Tapi setahu aku nak buat benda tu agak mahal. Tapi bila kerajaan allow untuk apps macam salah satunya lah Settle Apps, Touch 'n Go apps ni boleh benda tu, jadi dia dah kurangkan kos kerajaan sebab dia gunakan apps yang dah matang bro. Kau tak tahu ke Sahih 2 ni ada satu formula baru. Macam mana nak dapatkan kalau 300 liter tak cukup, kau ada formula baru yang kau boleh aplikasikan. Contoh? Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Kali 4 dah 12 dah, RM2,200. Itu formula terbaru. Social media, aku tak tahu. Aku tengok, aku kebetulan tadi aku baca. Ini formula baru rupanya. Tapi syaratnya sekarang ni, aku tak terlibat lah. Syarat sekarang ni, tak perlu nak cantik sangat. Ada lesen mana? Okay. Go. So actually itu satu perkara yang relevan bro. Kahwin 2 ni tak kita bincangkan hari ni. Cuma sama ada aku risau nanti kau balik keluar apa jadi kat kau kan. Okay. Jadi saya rasa ini mungkin dia boleh jadi inisiatif untuk kerajaan ataupun negara kita mendigitaliskan ataupun menjadikan rakyat kita lebih cerdik. Mungkin yang orang tua-tua tu anak-anak lah kena bantu. Saya nasihatkan diri saya, nanti saya balik, Umi ayah, nanti saya akan balik cuba bantu diorang setkan benda-benda yang patut dekat dalam handphone diorang lah kan. Next question ni sebenarnya best.
Tapi aku cuba bawa isu lesen ni dulu. Walaupun kau dah jawab tadi. Sebab ni satu berita yang aku baru dapat. Mat Rempit protes kerana syarat subsidi perlu lesen memandu untuk dia dapatkan harga subsidi ni lah kan. Adakah ini satu langkah yang betul-betul? Mat Rempit protes. Dia buat beramai-ramai kan. Dia protes. Saya rasa kita tak perlu normalisasikan benda yang Tak betul. Kita boleh cakap apa saja. Tapi kalau ada apa-apa berlaku yang melibatkan orang yang tak ada lesen, orang yang tak ada pengetahuan ke whatever ke, yang melibatkan keluarga kita ke, kita kan jadi marah. Sebaliknya akan berlaku. Kalau anak kita kena langgar. Contohnya benda tu ya. Sama juga. Semua orang pandai buat kereta. Tapi apabila dia pergi ke kereta performance, dia mungkin dia tak tahu macam mana nak kawal kereta tu. Betul. Semua orang pandai. Semua orang pandai buat motor. Apabila dia dapat motor yang sisi dia jauh lagi besar daripada sisi asal, berbeza. Cara nak kontrol berbeza. Cara nak kendali pun berbeza benda tu. So you must have kau kena ada ilmu. Dalam buat apa-apa, kau kena tahu benda tu. Kau kena belajar. Kita tak boleh belagak kata, aku pandai semua yang. Sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita tak belajar sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita rasa kita paling pandai. Kita duduk dengan orang ni, lah kedilnya aku. Contohnya kan. Betul. So bagi aku, I think the right word adalah jangan normalisasikan benda yang tak betul benda tu. Janganlah kita menggalakkan, tak ada lesen tak apa, bawa lah. Tak. No. For me, definitely no lah benda tu. Tapi macam aku cakap, benda ni, kita tidak boleh. Yalah, kalau dia nak buat piket ke apa, kita boleh buat apa benda tu kan. Kita boleh buat apa. So tapi yang macam aku cakap lah, dah memang salah. Kau nak bangkang macam mana pun, kau memang salah. Dah memang salah kan? Kalau kau betul, kau nak bangkang, okay fine. It's fine. Aku pun akan turun juga, contoh, sokong kau. Tapi kalau benda yang salah dah memang salah. This is not salah biasa. Ini bakal undang-undang negara benda tu. So kalau kau pun tak respect undang-undang negara, macam mana negara nak bagi subsidi kan? Tapi itulah cakap, bagi aku sokong. Daripada awal aku buat video kat aku pun aku menyatakan sokongan aku yang menyatakan lesen itu memang kena ada. Kalau lesen tak ada, benda ni lagilah subsidi tu berapa banyak lagi yang kena habiskan. Itu tak kira lagi dengan kelompongan yang macam mana boleh dimanipulasikan benda tu. Kalau nak dimanipulasikan benda tu, so banyak sebenarnya kelompongan kat situ. So pada yang tak ada lesen, ambil lah lesen. Dan saya rasa dalam 3-4 bulan lepas saya dah bergaduh. Bukan bergaduh lah, macam react kan, berbalas komen dengan netizen kan, pasal orang tak ada lesen ni kan. Now nampak waktu tu kita tak tahu pun nak jadi macam ini kan. Dan nampak kalau lah korang ambil lesen awal-awal, kenapa masalah? Mungkin ada yang komen orang yang buta huruf, orang yang buta OKU kan. Bagi saya lesen ni dia walau macam mana sekalipun, buta OKU boleh bawa kereta motor ke? Ada peruntukan untuk lesen OKU. Tak boleh bawa ke? Tak nampak boleh bawa ke? Tak boleh. Yang kalau yang tak boleh tengok memang tak boleh bawa. Itulah tu kan. Terkejut mak. Kalau ada orang yang mungkin dia kekurangan daripada fizikal, dia ada cara dia. Yes. So itu bukannya satu alasan. Dan saya ada cakap dalam video sebelum ni, orang yang tak ada lesen, cara dia memandu takkan sama dengan orang yang dah ada lesen. Macam Abang Gan cakap tadi kan, walau macam mana pun kita kena belajar. Base. Next, ada komen-komen yang aku baca. Kerisauan orang ramai adalah, ini rakyat bimbang mungkin subsidi bersasar ni adalah langkah awal untuk kerajaan say bye-bye kepada subsidi sebenarnya. Dan adakah benda ni sebagai satu langkah soft landing untuk kerajaan mengarahkan harga minyak ni ikut harga pasaran? Atau sebenarnya adakah ni langkah untuk kerajaan cuba mula menormalisasikan harga apungan macam ni? Pendapat kau? Sebenarnya daripada awal pengumuman 199 tu kita tak fikir pun yang akan berlaku begini. Even awal tu pun kita ingat IC je. Last minute lesen pula kena. So komunikasi tu antara benda yang paling penting yang lack of communication yang daripada kerajaan. Yes, for me. Yes, daripada kerajaan benda tu. Sebab benda tu bukan dekat budi 95, benda yang lain pun terjadi juga. Kadang-kadang kita pun cakap, jangan marah geng menteri ni. Dia orang ni ada WhatsApp group ke tidak kadang-kadang benda itu. Kadang-kadang begitu. Sebab apabila benda tu dipolitikkan, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Kadang-kadang benda tu bukanlah, ini bukan kepentingan rakyat, kita politik dulu. Itu yang jadi masalah tu. Kalau kita nak sentuh itu Tapi I think, macam aku cakap, preparation ni bukan satu kerja yang senang. Aku dapat tengok proses tu memang rumit. Banyak rumit benda tu. Aku tak tahulah sama ada dia ada buat testing ke tidak benda tu. Aku yakin percaya mungkin dia dah ada buat lah testing server dan sebagainya. Aku yakin memang dia akan buat benda tu. Tetapi lack of the communication yang menjadi masalah sebenarnya tu. Dan kalau kita nampak daripada awal dia umum begitu, memang right now kita memang menuju ke arah begitulah.
Tetapi kalau kita berfikir secara positif, ini adalah cara bagaimana kerajaan nak mengawal dari segi perbelanjaan kerajaan, dan kita cuma beri kepada orang-orang yang sepatutnya saja. Untuk warga asing yang memang tak ada IC lesen, kau memang tak boleh. Kau kena isi RM2.60 contohnya. So this is how dia control. Kita fikir dari segi, dia bergantung pada orang. Kau fikir positif atau negatif. Tapi positif pun macam aku cakap lah. Kalau kau berfikir macam tu, okey, aku boleh terima. Lepas tu sebaliknya ada jugalah, macam aku cakap lah, dari komunikasi tu pun masalah jugalah. So yes, aku setuju komunikasi memang jadi satu masalah, dan yes, memang itu adalah direction sekarang ni untuk pergi kepada harga ampungan. Tetapi sama juga kalau diberi pilihan lah kan, contohnya kan, stick dengan 205 pun okey lah. Tapi benda tu tidak akan selesaikan masalah. Government still kena tanggung subsidi yang sangat-sangat tinggi untuk minyak saja. Untuk orang yang tak perlu terima subsidi. Ya, dan juga dari segi penyelewengan RON 95 tetap akan berlaku. Government must do, you dah buat correct way right now. Yang tinggal sekarang enforcement je. Contoh, siapa yang pinjam IC orang, bagi orang lain, jual kepada orang lain, ban. Contoh. Siapa yang ni, tangkap, penjara terus. Contohnya. Keras betul. Kan? Contohnya benda tu. So, kalau benda tu tak buat, orang tak takut. Kenapa kita pergi ke negara lain, kita boleh ikut undang-undang negara tu? Kenapa dekat negara kita tak boleh ikut? Dekat ni tak boleh, kalau kau ni, tahu pula kau takut. Tapi kat sini kau tak. So, kelompongan itu yang kita nampak sebenarnya. Sama juga kalau nak cerita pasal tol, tak bayar tol ke apa. Okay, that's why lah, tengok siapakah yang berani nak buat benda tu. Sebab benda tu relate dengan politik pula. Itu masalahnya tu. So, kalau betul-betul enforcement tu kuat, no. Contohnya, no discount. Tak ada bincang aku, tak ada. Contohnya, saman tak ada diskaun. So, orang jadi takut. Benda tu, kalau kau tak bayar apa jadi? So, orang tak ada pilihan, orang akan takut benda tu. Enforcement tu yang kena, apa-apa yang buat lah, bukan setakat body 95 lah. Apa-apa saja, enforcement tu memang kena kuat. Cuma, macam cakap lah, dia sama ada dia nak buat ataupun tak nak buat je benda tu. Tapi kalau benda tu buat kan, orang takut. Kalau aku cakap lah, kalau kau kena tangkap lah, seleweng lah. Jual IC ke apa. Lepas tu, aku mungkin gantung kau. 5 tahun kau tak boleh dapat subsidi minyak. Contohnya kan. Kau berani tak? Tak berani. Berani. Selagi tak ada kena tangkap. Selagi orang dah kena tangkap, dia dah nampak. Dia dah takut lah. Benda ni kita tak boleh menolak. Benda ni kekal akan berlaku walaupun ada enforcement berlaku. Orang tetap buat. Cuma jumlah dia besar ataupun kecil saja. So, apa yang mungkin kerajaan buat ni betul kan. Dia tak perlulah nak bagi subsidi kat semua orang. Tetapi mungkin kekurangan dia daripada segi, mungkin kekurangan dia daripada segi communication. Sebab rakyat ni perlu bagi tahu, perlu pupuk supaya tak timbul naratif yang berbeza. Of course, naratif yang negatif ni akan sentiasa ada. Tapi macam mana kerajaan address, okay? Bagi yang mungkin bergerak jauh kan, memang dia lebih 300 liter ni dan dia bukan bawa e-hailing, mungkin kau bagi sikit solution kat dia lah. Cara tips nak jimat minyak. Jimat minyak ni sebenarnya subjektif, sangat-sangat subjektif sebenarnya. Dia bergantung kepada banyak faktor. So salah satunya lah macam mana cara pemanduan kita, yang pertama. Yang kedua adalah dari segi usia kenderaan. Bagaimana kita penjagaan kereta tu. Kereta yang always service, always tip-top, of course full consumption is much better daripada kereta yang jarang service benda tu. Lepas tu yang ketiga adalah dari segi kawasan mana yang kita pergi. Banyak kawasan mana benda kita pergi. Dan juga apakah benda-benda yang kita bawa. Berat kenderaan dan sebagainya. Dia banyak faktor gila sebenarnya. I think antaranya mungkin kalau kereta tu dah lama and ada kemampuan. Aku bukan suka beli kereta. Tapi kalau ada kemampuan yang boleh pergi tukar kereta kepada lebih jimat minyak. Sekarang ni dah banyak dah kereta-kereta yang start keluarkan enjin cc kecil. Contohnya sekarang ni kalau kita sebut kereta jimat minyak apa? Beza contohnya. Walaupun enjin kecil, kereta harga masih okey. Tapi itu orang yang start cari. Ataupun mungkin pergi kepada kenderaan yang lebih mesra, lebih orang katakan mesra tenaga. Ataupun dari segi safe environment dan sebagainya. Mungkin dari segi hybrid contohnya. Mungkin boleh pergi ke PHEV contohnya. Yang full tank boleh pergi sampai 1000 km contohnya. Itu antara yang boleh buat lah contohnya dari segi maintenance lah contohnya. So mungkin kereta-kereta lama enjin sesaran lebih besar. Lepas tu teknologi lebih kurang sikit. Dan of course benda yang paling penting adalah dari segi minyak aku rasa. Untuk minyak sebenarnya setiap brand ada kelebihan masing-masing. Tetapi contohnya macam Petronas, dia katakan minyak dia Premax. Boleh Premax. P95 dia kata boleh lagi jimat minyak. Lepas tu dari segi smooth, enjin smooth lagi responsif benda tu. Enjin bersih lah. Itu antara apa yang Petronas highlightkan lah untuk dia punya Premax 95 tu. Pemilihan minyak pun penting juga bagi aku. Pemilihan minyak Tapi kadang-kadang kan satu tip aku tak tahu lah. Tapi bagi aku work lah benda tu.
Cuba amalkan kalau boleh. Aku tahu 97 mahal contohnya. One of the cara. Sebab kadang-kadang untuk kenderaan aku tak sure. Aku ada kot yang dia boleh clearkan engine kotoran-kotoran pedestal kan. Tapi kalau kau tanya aku, kalau ada kemampuan kan, mungkin kan. Contoh sebulan sekali kan. Sebulan sekali tu isi lah Road 97 ke bagi claim. Aku percaya benda tu. Memang okey benda tu. Boleh buat benda tu kan. So sekarang ni ada banyak lah benda-benda yang lain. Tapi bagi aku untuk kenderaan baru tak ada masalah. Mungkin kenderaan lama boleh cuba. Kita boleh rasa perbezaan ada sedikit. Ya, aku rasa perbezaan lah. Kalau dekat kereta aku dah pakai 4 tahun ni dah macam-macam kereta. Tapi kebanyakannya aku pakai memang Premax 95 sebelum ni. Okay. Memang rasa ringan. So bila kereta kau ringan, automatically kau akan rasa jimatkan minyak juga. Yelah, so pick up lebih ni yang lebih betul lah. Okay. Last question Last question sebelum kita tutup. Ini soalan yang paling penting, bro. Pengalaman kita kenaikan harga minyak sewaktu tak silap aku tahun 2008 2008 tu kita pernah naik sampai RM2.80 tak silap tu, zaman Pak Lah kan. Daripada kenaikan harga minyak tu, ibu segala harga barang ataupun apa-apa segalipun adalah dekat Malaysia ni adalah minyak petrol. Jadi dekat 2008 tu bila harga minyak naik, harga barang melambung tinggi dan ramai peniaga-peniaga, dia bukan peniaga kecil, dia berpunca daripada toke-toke besar cuba ambil kesempatan padahal naik tak seberapa, dia punya naikkan harga tepung lain, beras apa gula semua kan melambung. Lepas tu sampai ke end user, sampai ke customer, harga semua naikkan dan takkan pernah turun. So now dikatakan Budi 95 ni ramai yang katakan alah turun 6 sen tapi naik 60 sen, nampak macam naik bukan turun. Okey, kita ambil kerajaan tetapkan harga pasaran sebenarnya RM2.05 kepada RM2.60. Cuma hanya yang layak saja dapat RM1.99. So bro, dengan cara yang macam gini kebanyakan orang masih dapat RM1.90. Adakah ada impact dia kepada harga barang naik dan adakah peniaga boleh? Peniaga memang akan ambil kesempatan tapi dengan cara yang macam ini semua orang dapat. Adakah peniaga ada ruang dan boleh ambil kesempatan? Ini adalah masalah individu. Nak naik ke, naik turun ke, dia yang tetapkan. Kita tak boleh mengawal benda itu. So far tak ada lagi lah harga shilling. Contohnya donat. Harga shilling adalah 60 sen. Tak ada. Dia nak jual RM2 boleh. Dia nak jual RM20 pun boleh. Dia nak letak bahan sikit, dia jual RM20 boleh benda tu. So dia tak ada yes or wrong benda tu. Dia bergantung pada individu. Tetapi I think untuk sektor pengangkutan awam ataupun sektor komersial, dia tak kategori lah di sektor apa, dia still boleh dapat RM2.05. Konsep yang sama diguna dipakai dekat diesel dulu. Dan berbalik kepada layak atau tidak layak, I have no idea benda tu. Tapi kebanyakan sekarang ni untuk kenderaan-kenderaan komersial banyak guna diesel lah. Tak guna petrol pun sebenarnya. Daripada segi kos hidup ataupun harga barang, kau rasa impact tak? Aku tak menafikan benda tu akan impact. Pasti akan ada 1001 alasan teh tarik walaupun bukan guna minyak petrol. Contohnya lah, kalau kita nak gurau, itu bahasa kita gurau. Tapi impact tetap akan ada. Padahal dia ada kota juga untuk company ke? Itu aku tak pasti yang itu. Company belum tahu lagi. Itu aku tak pasti. Itu we're not sure. Aku tak pasti. Macam kita company kan, sebab siang tadi ada satu isu. Majikan dia suruh dia isi minyak. Guna kota dia. Yang tu je. Jadi budak pekerja tu kesian lah. Dia isi minyak kurang lah liter. Ada punya kota dia dah kena ambil lah 300 For me tak patut lah. For me yang teruk tu company dia lah. Sebab subsidi ini diberikan kepada individu. Yang sepatutnya menikmati adalah individu. Kau janganlah campur aduk kan. Yang kerja kau suruh aku outstation, kau suruh aku isi minyak sini. Kau bayar je lah benda tu. Mungkin dia bayar tapi dia minta kota. Tak ada lah. Come on lah. Come on lah. Tak boleh lah benda tu kan. Pinjam bini kau saya boleh. Contoh. Tak boleh lah benda tu. Itu hak dia. Itu adalah hak individu. IC tu hak kau. Kau tak boleh bagi orang lain. Sama juga kalau kita bagi. Kita dah bagi orang lain dah. Kita dah macam menjual dah. Macam menjualkan kita punya, bukan marah diri, kita dah jual lah kita punya kota ni kepada orang lain. Ya, tak boleh. Kan apabila nak niagakan pula apa subsidi tu kan. Nak niaga. Nak untung. Contohnya itu mengambil kesempatan lah for me. Itu aku marah. Itu memang aku marah benda tu. So bagi aku, whatever berlaku tolonglah. Itu adalah IC korang, itulah hak korang. Korang tak perlu pun nak bagi orang lain gunakan IC kau kepada orang lain. Benda tu. Tetapi for me, kalau kau tanya aku macam berbalik pada 2 kereta tu kan. Macam aku sama juga. Rumah aku 1 kereta, aku 1 kereta. Dia ada kota dia, aku ada kota aku. Benda tu. So boleh pakai lah benda tu. Kalau kan? 2 isteri jimat lah. Itu pulang lah. Tapi kalau kau tanya aku, walaupun aku keluar 2 kereta,
perjalanan sama 100 km pergi balik, tapi dia ada kota dia lah, aku ada kota aku lah. Benda tu tapi share lah benda tu, dah hal benda tu kan. Ya. Itu dia sedikit sebanyak persoalan-persoalan tentang Budi 95 subsidi bersasar ni akhirnya terlaksana selepas lebih kurang penantian. Tak silap bekas Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli, dia cerita tak silap saya daripada 2023 kita dah dengar dan akhirnya terlaksana hari ini. Dan inilah yang terjadi. Yes, ada loophole, ada kekurangan, ada persoalan, tetapi bagi aku at the end of the day, apa yang kerajaan nak laksanakan ni sebenarnya patut dah dilaksanakan sebab terlalu banyak ketirisan penyeludupan minyak yang kurang sendiri. Bayar cukai kan, banyak kenderaan-kenderaan keluar daripada sempadan Thailand seludup seberang, harga dia jauh beza, sama juga dengan sempadan selatan Singapura kan. Jadi itu adalah benda yang sepatutnya kerajaan dah address awal-awal lagi, cuma mekanisme dia tersekat disebabkan dengan mungkin dia bukan persepsi rakyat Malaysia bro. Aku dah tanya Tun M hari tu, kenapa negara lain dia boleh harga minyak sampaikan stesen sini dengan sebelah tu harga lain-lain. Yang dekat luar negara. Kat luar negara. Persaingan kan. Okey, contoh ada 2 stesen sebelah-sebelah. Harga lain-lain. Ada yang murah, ada yang kan. Tetapi Malaysia ni sampaikan begitu sensitif dengan harga minyak. Sampaikan naik ataupun kurang 1-2 sen pun dia jadi impact besar kepada ekonomi. Harga barang semua naik kan. So jawapan Tok M memang sebab kita dah jadi culture. Dah biasa. Itu yang kita kena ubah. Dan tak kira mana-mana kerajaan ini, kerajaan sebelum ataupun kerajaan akan datang, somehow someday kena juga ambil move yang sedang dibuat sekarang. Dia berbalik macam aku cakap. Siapa berani? Itu je. Siapa berani? Kalau aku berani, mungkin aku lose kat sini. You win some, you lose some. You want to be hero, you akan lose some. Contohnya macam tu lah. Tapi again macam aku cakap, aku tertarik dengan aku cakap, memang overseas memang begitu. Persaingan harga, kadang-kadang harga ni sama. Tapi kau isi kat sini, aku bagi kau hadiah ni. Aku bagi kau gift ni. So, kita sebagai customer, sini lagi. Okay, kita datang sini lah. So, kita ada option benda tu. Tapi yang nak highlightkan memang kenderaan asing lah. Itu memang baru-baru pun berlaku juga. Alasan ni mudah. Aku tahu kau banyak buat video kat TikTok pasal tu. Aku saja tak nak tanya. Saya tak tahulah tak boleh isi ini. Contohnya tukar-tukar tak lesen. Nanti orang kecam aku. Saya tak tahulah kena boleh isi ni benda tu. Apa benda je? Kau bukannya hari pertama kau isi minyak kat sini. Kau bukan tak tahu ke benda tu. Tapi lack of the kadang-kadang communication benda tu, enforcement, dan juga yang paling penting adalah orang yang berada di situ. Tapi kita nampak orang Malaysia kita sangat berani. Ada orang yang cuba mencuri hak kita, kita mempertahankan. Kita mempertahankan. Dan ini salah satu step, move ataupun usaha kerajaan sedang lakukan. Pegang satu. Aku masuk negara kau respect aku. Kau masuk negara aku respect kau. Tu je. If we respect each other benda tu, okay benda tu. Tapi kita tak boleh menolak orang yang ada ambil kesempatan ada di mana-mana. Betul. Ada di mana-mana. Cuma usahanya untuk biarkan tinggi ataupun kurangkan kes tersebut. Itu saja. Kalau boleh minimalkan lah. Sama juga macam kau cakap, penyeludupan tu berlaku. Walaupun dengan ini dia tetap akan berlaku. Cuma number dia besar atau kecil. Dan of course aku rasa impact paling besar lah dekat DCL lah. Dengan dia buat macam tu, penyeludupan mungkin jadi berkurang. I don't have a data, tapi kita dah tak dengar dah. Dah kurang dah news penyeludupan tu berlaku benda tu. Benda tu dah kurang dah. So definitely kita nampak dia dah start dengan situ, dia akan apply juga. Apa yang berlaku dekat diesel akan berlaku juga dekat petrol. Dekat petrol juga benda tu. Ya, itu dia. Kalau dengan Abang Gan ni memang macam borak kedai kopi susah nak habiskan sebab banyak input. Memang tak menyesalah producer Rishi Ratnam panggil Abang Gan sebagai guest kita memang tepat sekali. Banyak persoalan dijawab. Saya tahu banyak lagi persoalan tak dapat dijawab, tapi saya harap kita dapat address sebanyak yang mungkin tentang kekeliruan confuse Budi 95 ni. So saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Abang Gan daripada Pandu Laju. Follow dia punya TikTok. Bukan selalu dapat promo Abang Gan kan. Follow TikTok dia, Pandu Laju, Abang Gan TikTok dia, dan subscribe channel Pandu Laju dan subscribe channel ni Nas Abdullah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next episode. Member serius. Kita akan jumpa dalam kita akan invite lagi. Komen dekat bawah ni guest apa ataupun siapa yang korang nak kami jangan kecam jemput dalam next episode dan topik apa. Okay, Assalamualaikum. Bye. Aduh.